Rupanya mata terlebih selaput senang je nak cuci. Tapi bukan cuci pakai air, bukan cuci pakai ubat titik. Ramai yang salah faham sampai sanggup biar mata makin gelap. Ayah aku dulu macam ni lah. Nak baca Quran pun dah tak nampak huruf. Nak tengok muka cucu pun nampak bayang-bayang je. Doktor kata kena bedah tapi dia takut. Dia kata ayah dah tua. Takut tak bangun lagi kalau kena belah mata. Paling sedih bila dia kata dunia dia makin sempit. Hari-hari dia doa minta sangat Allah pulangkan balik nikmat penglihatan dia, walaupun sikit. Kita yang anak ni mana sanggup tengok ayah macam tu kan. Sampailah aku jumpa satu cara ni. Bukan magic tapi ikhtiar nutrisi dari dalam. Aku bagi dia kapsul aman. Aku cakap ke ayah, ayah cuba ni dulu. Kita cuci sampah kat saraf mata tu bagi bersih semula. Alhamdulillah. Tak sampai sebulan ayah tegur aku. Dah nampaklah urat daun kat luar tu. Masya Allah. Nikmat dia tu tak boleh tukar dengan wang ringgit. Selaput yang makin tebal dulu sekarang dah makin nipis dan jelas. Kapsul aman ni dia bantu stabilkan gula dalam badan sekali. Sebab kalau gula tinggi, mata memang cepat kabur. Dia cuci saraf mata kita supaya penglihatan kembali tajam macam dulu. Korang yang ada mak ayah masalah mata berselaput tebal atau putih atau mata kabur, jangan biar dorang derita dalam gelap. Klik beg kuning kat bawah sekarang. Sebab tengah ada harga promo untuk korang ikhtiar hari ni.